Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susahnya nak jawab call Sejak bila takut dengan bini tua tu? Aku tertidur lah. Kau jangan libatkan bini aku boleh tak? Saya pun bini abang. Lupa ke? Husna dengan Hazim sihat? Kalau saya tak call, abang tak adalah kisah tanya pasal anak kan? Aku memang nak pergi jenguk diorang bila aku dah sihat nanti. Abang, saya ni belum mati tau. Abang jangan suka hati lepas tanggungjawab Aku tahulah kau belum mati. Kalau kau dah mati, macam mana kau telefon ni? Takkan kau telefon dari kubur? Abang jangan nak sindir-sindir saya ya? Orang macam kau ni tahu terasa ke? Kau bukan fikir pasal-pasal orang lain kan? Kau asyik fikir pasal diri kau je. Abang, saya call ni bukan nak dengar abang membebel. Saya nak duit. Minggu lepas kan baru masa duit. Dan duit untuk apa lagi? Abang ingat cukup ke RM500? Saya nak makan apa? Dah tu, tak payah bayar rumah. Api, air semua. Setakat makan kau anak beranak, tak cukup ke? Api, air semua kan aku dah bayar.